Rabies ni merupakan sejenis penyakit virus yang disebabkan oleh virus Rabelia virus daripada keluarga Rhabdoviridae. Virus ini menyerang sistem saraf manusia dan haiwan sehingga menyebabkan keradangan neurologi yang serius. Penyakit ini sangat berbahaya kerana hampir semua kes yang tidak akan menerima rawatan akan berakhir dengan kematian. Rabies biasanya berebak melalui gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti, terutamanya anjing. Kes rabies pertama di Malaysia ialah pada tahun 1924, iaitu jangkitan pada manusia yang pertama, dan pada 1925, jangkitan pada haiwan yang pertama. Kes terakhir direkodkan pada tahun 1999. Hasil daripada langkah pencegahan berterusan, Malaysia berjaya mendapat status bebas rabies daripada Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia pada tahun 2013. Setelah hampir 2 dekad negara ini bebas rabies, pada tahun 2015, kes rabies kembali muncul di 3 negeri utara iaitu Perlis, Pulau Pinang dan Kedah. Namun, kes ini berjaya dipulihkan pada tahun yang sama. Pada tahun 2017, Malaysia menghadapi satu cabaran besar apabila terdapat kes rabies di Sarawak sehingga melibatkan kematian. Sejak kes pertama pada Julai 2017 sehingga tahun 2024, terdapat 79 kes rabies dan 72 kematian yang dilaporkan. Penyakit rabies atau lebih dikenali sebagai penyakit anjing gila merupakan penyakit berjangkit yang telah lama wujud di Malaysia. Penyebarannya dikesan seawal tahun 1884 yang dipercayai berkait dengan kemasukan anjing dari luar negara melalui perdagangan dan pentadbiran oleh kolonial. Pada tahun 1924, kes rabies dalam kalangan manusia mula direkodkan, khususnya di negeri-negeri yang bersepadan dengan Thailand kerana menjadi kawasan endemik rabies. Pada tahun 1945, kes rabies meningkat dengan ketara selepas Perang Dunia Kedua apabila tentera bersekutu membawa masuk anjing dari kawasan yang dijangkiti rabies. Keadaan ini telah mencetuskan wabak besar di Perak dan juga Provinsi Wesley iaitu nama lama bagi seberang perai Pulau Pinang. Pada tahun 1952, wabak rabies ini merebak ke Selangor. Kerajaan telah melaksanakan program vaksinasi secara besar-besaran dan juga pemusnahan anjing liar secara besar-besaran juga bagi mengurangkan penularan wabak penyakit rabies. Hasil yang berterusan telah menyebabkan Malaysia berjaya memperoleh status bebas rabies pada tahun 2013. Namun, status tersebut tidak kekal lama kerana pada tahun 2015, wabak rabies kembali menyerang di kawasan Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Wabak ini dipercayai berpunca daripada pergerakan haiwan melintasi sepadan Thailand dan ianya berjaya dikawal melalui program vaksinasi dan juga kawalan yang lebih agresif. Pada tahun 2017, ini merupakan tahun yang menjadi kebimbangan dan kerisauan bagi orang ramai kerana Sarawak mengalami wabak rabies yang lebih serius. Kes pertama melibatkan manusia dilaporkan di kawasan Serian, menyebabkan kerajaan melaksanakan vaksinasi secara besar-besaran dan mengisytiharkan beberapa zon sebagai zon jangkitan rabies. Sehingga kini, rabies ni masih menjadi cabaran bagi kesihatan awam di Malaysia. Oleh itu, langkah seperti vaksin haiwan peliharaan, kawalan anjing liar dan juga rawatan segera selepas gigitan dapat mengurangkan risiko jangkitan. Antara faktor penyebaran rabies di Malaysia ialah meningkatkan populasi haiwan liar tidak divaksin. Haiwan liar seperti anjing dan kucing yang berkeliaran tanpa dipantau akan meningkatkan risiko jangkitan dan penularan rabies dalam kalangan haiwan dan manusia. Anjing merupakan haiwan yang mempunyai peratus rabies tertinggi dan merupakan penyumbang utama penularan rabies. Oleh itu, pertambahan populasi haiwan liar, terutamanya anjing, telah menyukarkan pihak berkuasa untuk memastikan semua haiwan telah divaksin. Selain itu, faktor penyebaran wabak rabies ialah kawasan sepadan yang luas dan berlubang. Di Sarawak, banyak daerah sepadan yang tidak rasmi atau dikenali sebagai lorong tikus menyebabkan anjing dari negara jiran senang masuk ke negara kita. Kawasan sepadan ini sukar untuk dikawal dan dipantau sepenuhnya, membolehkan berlaku pergerakan masuk dan keluar haiwan liar. Haiwan seperti anjing liar mudah bergerak merentasi sepadan dan berinteraksi dengan populasi haiwan tempatan. Keadaan ini menyebabkan virus rabies dapat disebarkan dengan mudah dan cepat. Di samping itu,
kelewatan mendapatkan rawatan selepas digigit dan dicakar boleh menyebabkan jangkitan virus rabies menjadi lebih serius. Virus rabies menyerang sistem saraf apabila luka tidak dicuci dengan keadaan segera dan tidak mendapatkan rawatan di hospital dengan keadaan yang segera. Oleh itu, rawatan awal ini dapat mencegah penyebaran penyakit rabies yang menyerang sistem saraf dalam badan. Akhir sekali, pelepasan haiwan peliharaan tanpa kawalan oleh pemiliknya sendiri boleh meningkatkan lagi penyebaran virus rabies. Haiwan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran bebas boleh bercampur dengan haiwan liar yang lain yang mempunyai virus rabies. Keadaan ini memudahkan virus rabies ini berjangkit daripada haiwan lain kepada manusia. Penyakit rabies ni akan menyebabkan kesan kepada kesihatan, sosial dan ekonomi. Kesan kesihatan. Rabies ini merupakan penyakit yang berbahaya yang menyerang sistem saraf dan otak manusia. Jika tidak dirawat dengan segera, ia boleh menyebabkan komplikasi serius dan juga kematian. Kesan sosial. Rabies menyebabkan masyarakat berasa takut terhadap haiwan liar dan meningkatkan kebimbangan terhadap keselamatan diri serta keluarga. Seterusnya, kesan kepada ekonomi. Rabies memberi kesan kepada ekonomi kerana kerajaan perlu menanggung kos rawatan, vaksin dan program kawalan penyakit. Seterusnya, kepentingan kawalan rabies. Oleh itu, kawalan rabies ini sangat penting untuk melindungi kesihatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit dan mengurangkan beban ekonomi negara. Terdapat beberapa cabaran dalam mengawal rabies. Antara cabaran dalam mengawal penularan rabies ialah kadar vaksinasi anjing yang rendah di luar bandar. Disebabkan negeri Sarawak yang luas, banyak kawasan dalaman dan luar bandar sukar diakses. Selain itu, pihak kerajaan menghadapi cabaran dalam mengawal pergerakan haiwan meretas sepadan. Haiwan liar yang meretas sepadan membawa jangkitan rabies ke dalam negara. Di samping itu, kurangnya kesedaran masyarakat. Kebanyakan masyarakat masih tidak faham apa itu rabies dan tidak mendapatkan rawatan segera apabila digigit oleh haiwan liar. Seterusnya, cabaran mengawal rabies ialah kengkangan logistik. Pada tahun 2023, berlaku kekurangan tenaga kerja seperti doktor haiwan dalam program vaksinasi. Akhir sekali, sikap masyarakat terhadap penjagaan haiwan pemeliharaan. Masih banyak pemilik haiwan yang tidak membawa haiwan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Berdasarkan kajian yang dijalankan, pengawalan penyakit rabies memerlukan tindakan menyeluruh daripada semua pihak. Antara langkah utama ialah meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam tentang bahayanya penyakit rabies ini dari segi cara penularan, kepentingan vaksinasi anjing dan tindakan segera selepas gigitan haiwan. Selain itu, program vaksinasi anjing perlu diperluaskan kerana ia merupakan kaedah paling berkesan untuk mencegah penularan rabies kepada manusia. Akses kepada rawatan PEP juga perlu dipermudahkan supaya mangsa gigitan mendapat rawatan segera. Di samping itu, pengurusan anjing liar secara berperkemanusiaan melalui program pemandulan dan vaksinasi perlu diperkukuhkan. Kemudian, sistem pemantauan dan penyelidikan rabies juga harus dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi moden bagi mempercepat pengesanan wabak. Jadi kesimpulannya, bersama antara kerajaan, pihak kesihatan, veteriner dan masyarakat amat penting bagi memastikan rabies dapat dikawal dan dicegah di Malaysia. Kesimpulannya, rabies ni merupakan penyakit berbahaya yang boleh membawa maut sekiranya tidak dirawat dengan segera. Walaupun Malaysia pernah mendapat status bebas rabies, namun kemunculan semula wabak di Sarawak menunjukkan bahawa penyakit ini masih menjadi ancaman kesihatan awam. Oleh itu, kerjasama semua pelbagai pihak amat penting melalui langkah seperti vaksinasi, kesedaran masyarakat dan kawalan haiwan bagi membendung penularan rabies pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.